Jadi sekarang ni, bila tuan-puan dah menabung emas, yang paling penting ialah mulakan dengan ilmu. Permulaan ni banyak dapatkan ilmu, join live TikTok macam ni, join webinar online, join seminar fizikal, baca buku Wang Emas, Misi Bebas Hutang yang saya tulis ni, ataupun buku Tuan Aziz Ali Masa Untuk Emas. Jadi tuan-puan ambil masa membaca dulu, dapatkan ilmu dulu. Untung dan kaya tu datang kemudian. Sebab saya tengok banyak orang dia tak sabar nak kaya. Contoh dia beli emas, lepas tu dia dah tengok dah, oh bila nak jual ni, bila nak jual. Sebab dia tak tahu tu. Contoh hari tu dia beli berapa harga, sekarang berapa. Dia dah sibuk nak jual. Maksudnya dia tak ada ilmu. Sama juga dealer public gold pun sama juga. Yang dah simpan emas, lepas tu tiba-tiba upgrade jadi dealer public gold. Emas pun dia tak tahu jual pangkal. Buku emas, Misi Bebas Hutang pun dia tak baca lagi. Lepas tu dia jadi dealer, dia assume dia campak link sana sini, lepas tu dia akan jadi kaya dengan jadi dealer public gold. Mustahil tuan-puan. Mustahil. Jadi sebab tu yang nak jadi dealer public gold pun, sebab tu saya recommend dapatkan ilmu dulu. Dapatkan ilmu dulu. Jangan kelang kabut yang dah jadi dealer nak cari customer, rekrut customer. Lepas tu tak tahu apa-apa, nak guide customer pun tak tahu. Jadi tak ke mana juga. Jadi kena bermula dengan ilmu. Sama ada tuan-puan menyimpan emas ataupun nak jadi dealer emas, dua-dua kena ilmu. Okey. Jadi sebelum kita bercakap tentang kaya dengan emas ni, saya nak cerita sikit-sikit lah bagi tuan-puan yang baru. Okey. Bila kita beli emas public gold ni, dia datang bersama dengan sijil ketulinan. Okey, ni contoh gold bar 5 gram. Ni gold bar 5 gram. Okey, tuan-puan tengok ni, gold certificate. Ini adalah sijil ketulinan. Serial nombor emas ni B060043. Okey. Tuan-puan, saya nak bagi tahu, setiap emas yang dikeluarkan oleh public gold ni disertakan sijil yang disahkan ketulinan. Maksudnya emas ni dah disahkan, tulen oleh siapa assayer ni, certified assayer. Maksudnya certified assayer ni kalau account tu auditor lah. Kalau produk-produk barang elektrik ke apa semua tu sirim, macam tu. Yang ni sama, dia mengesahkan emas ni tulen. Okey, penting tak sijil ketulinan ni? Okey, kalau nak jual emas public gold nanti, satu hari nantilah dah beli nak jual, sijil ketulinan ni nilai dia RM10 je. Maksudnya kalau hilang, public gold beli balik dengan harga website, tolak RM10. Sama ada sijil berbentuk kad macam ni ataupun sijil yang terpisah macam ni lah, bukan dalam bentuk kad. Contoh ni item ni sijil ketulinan. Okey. Kalau hilang sekeping ni tuan-puan, public gold akan tolak RM10 je. Jadi tak perlu kalau hilang pun tak ada masalah lah, RM10 taklah banyak sangat. Tapi kenapa nak hilangkan, baik simpan lah. Tapi ada customer public gold, dia asingkan antara emas ni dengan sijil ni, lepas tu hilang. Ada. Ataupun contoh tuan-puan nak dinam macam ni. Contohlah kalau tuan-puan rasa tak suka kad ni, tuan-puan boleh congkel je. Congkel keluar. Lepas tu bila nak jual, tapi kad ni simpan lah. Bila satu hari nanti nak jual dekat public gold, serahkan balik kad ni. Itu je. Jadi nanti bolehlah dapat emas dinar macam ni. Dia sama je, barangnya sama je. Cuma yang lama dia terpisah daripada kad, yang baru dia dengan kad. Jadi kad ni nilai dia RM10 saja. Tapi kalau nak pajak dekat Ar-Rahnu, semua dia nak kad ketulinan ni. Okey.